warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Aina Tasha binti Muhammad Zukri selaku wartawan untuk sesi temu bual khas sempena Majlis Pertauliahan Pemimpin Murid bagi tahun 2025 dan 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pantai. Hari ini kita akan menemu bual beberapa orang pemimpin pelajar, guru-guru dan ayahanda pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pantai ini. Apa nasihat yang anda boleh berikan kepada para pelajar? Nasihat saya untuk kepada semua pelajar, pelajar hendaklah berdisiplin, mematuhi undang-undang dan mendengar nasihat daripada para pemimpin di sekolah. Nasihat saya kepada mereka ialah sentiasa menepati masa dan buang rasa malu untuk berkomunikasi dengan jelas. Nasihat dan pesan nasihat adalah kita jangan takut untuk mencuba, sebab seorang pemimpin yang berjaya ataupun yang sempurna bukanlah dari orang kata yang dari atas, tapi dia pun bermula dari bawah, yang selalu mendengar masalah, yang selalu berusaha ataupun sedaya upaya untuk menjadi yang terbaik. Harapan saya harap saya dapat dijadikan sebagai contoh kepada murid yang lain dalam menjalankan tugas. Saya harap pengawal PSS dapat menjaga imej sekolah kita. Selain itu, saya juga berharap pengawal PSS dapat bekerjasama dalam satu tim, satu kumpulan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya menaruh harapan yang tinggi agar pemimpin muda yang diamanahkan akan bertanggungjawab dan juga berdedikasi dalam menjalankan tugas masing-masing. Saya berharap barisan kepimpinan pengawas pada tahun ini akan lebih proaktif dan berinovasi dalam memupuk semangat kekitaan antara pengawas dan guru pengawas. Harapan saya kepada pemimpin muda pada tahun ini adalah yang pertama, mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, tugas dengan penuh amanah, dengan penuh komited. Dan yang kedua, saya berharap mereka dapat menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar-pelajar yang lain dari segi disiplin, dari segi pembawakan diri, dari segi perkataan, lisan, semua. Contoh yang baik kepada pelajar. Dan yang terakhir, saya berharap mereka semua dapat menjaga imej diri dan juga dapat menjaga imej sekolah supaya nama sekolah kita sentiasa harum di mana-mana saja. Untuk pengetahuan semua, etika PRS adalah menjaga rahsia dan juga amanah. So, bila dua etika ni diaplikasikan oleh semua PRS, secara tak langsung ia akan membentuk suasana persekitaran, pembelajaran, persahabatan yang lebih baik, yang lebih kondusif. Dalam itulah peranan PRS dalam membantu persekitaran yang lebih baik dalam kawasan sekolah. Pemimpin muda, apabila kita dipilih ataupun dilantik, pastikan kita menjadikan jawatan sebagai satu platform untuk melatih diri untuk menjadi murid yang lebih cemerlang dari segi akademik, kurikulum, mempunyai disiplin yang tinggi dan juga sahsiah yang terpuji. Dengan itu, maka berakhirlah sesi temu duga kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudi memberikan pandangan. Assalamualaikum dan selamat maju jaya.